Lain sekali malam, lain sekali apa dia? Lain sekali. Tak ready. Lain sekali. Okeylah, action Action. Bila merenung serat tebrau, jangan lupa nasi dagang Pak Malau. Selamat pagi. Hari ni hari ke-3. Esok dah nak balik. So pagi ni aku nak bawa Umi dengan adik aku pergi makan dekat nasi dagang Pak Malau. Alhamdulillah cuaca pun elok pagi ni. Pergi makan nasi dagang Pak Malau. Lepas tu kalau tengoklah, aku tak sure lagi sama ada sekarang nak pergi Langkawi Skycap tu ataupun apa cable car ataupun tak, tengok macam mana. Tengok keadaan dulu macam mana kan. Pagi ni kita orang breakfast dekat Pak Malau nasi dagang Pak Malau dekat jalan Jalan Makam Masuri. So aku makan nasi dagang apa gulai daging sama dengan Syafaq lah kan. Umi ambil gulai ayam, lepas tu ada kuih sikit, and then ada cekodok pisang. Alhamdulillah cuaca cantik, pemandangan pun cantik kat belakang tu. Elok. Cantik. Cuaca pun cantik. Jom kita nak ke cable car kot, tengok macam mana. Nak pergi tengok naik cable car, tengok macam mana dia punya grab ke sana. Since apa ni, cuaca elok pagi ni, better grab the chance. Pemandangan cantik tu, kayu-kayu. Dia Pak Malau dia buat seorang padi. Ini ada buat Pak Malau buat sendiri ni. Ini musim pertama, ni musim kedua dah tak seronok dah. Dia musim pertama 6, musim kedua tembak. Inilah tembak jadi macam ni. Dia nak yang Dia nak kita tanam. Lain sekali malam, lain sekali apa dia? Lain sekali. Tak ready. Lain sekali. Okeylah, action Action. Action. Okey, Mama. Bila merenung serat tebrau, jangan lupa nasi dagang Pak Malau. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Cuaca cantik pagi ni. So aku bawa Umi dengan Syafaq. Kita orang nak pergi naik cable car dekat Langkawi ni. Oh, cantik cuaca. Alhamdulillah, rezeki Umi juga. Okey, untuk beli yang kabel car biasa, korang boleh beli online, scan kat sini.
kalau nak ambil package kat sini. Tapi boleh juga dekat online ni kot. So aku dah purchase kat sini dan nak queue je lah. Dia dah bagi QR, so scan kat dalam sana. Okay, jom. So, cepat. Bismillah. Alright. Hello. Hello, baby. How old is he? 14 months. 14. Oh, 14 months. Ah, yes. Where are you guys from? France. France. Oh. Bonjour. Kita dah masuk dekat dalam awan sekarang. With Dino. Hey Dino. Hello. Hello. Kita dekat first apa? First stage ke? Wah. Nice. Di atas awan. Eagle Skywalk Langkawi. Mampus. Itulah mampus. Kau nak buat projek atas dahan. Kecil mandai. Nak naik Sky Bridge tu kena beli dia punya tiket lah. Sama ada kau nak naik jalan kaki, tu harga dia RM6. Kalau tak nak naik, boleh naik Sky Glide ni, harga dia RM16 tu adult. So aku ambil yang Sky Glide lah sebab mak aku takut tak larat dia nak berjalan kaki kan. Ada 300 lebih anak tangga tu. Alhamdulillah, kita dah sampai dekat Sky Bridge. Oh, cantik ya. Nice. Oh, sini. Cuaca pun elok. Gayat Maya juga. Mak aku steady. View-nya di situ, Masya Allah. Masya Allah. Tu ha. Tu ke tempat kita tadi itulah. Tapi kita tak naik sampai atas situ. Gayat. Gayat Charles. Alhamdulillah, alhamdulillah cuaca elok. Cepatlah bawa mak aku ni berjalan. Oh, dia ada gelas tu, tak nak aku. Kita nak jalan sampai hujung sana. Lepas tu patah balik. Ni ada. No way.
Kita jalan sampai hujung sana. Baik. Oh shit. I'm scared. Oh, that's too high. I'm gonna shit my pants. Mana mak kau? Oh tu, my mom steady. Hey. That's too high. Where are you guys from? Where are you guys from? From Poland. Poland. Oh, okay. Kuala Lumpur. Welcome to Malaysia. Do you enjoy your trip here? Yeah. Very much. Very. Thank you so much. Enjoy. You're from KL? Yeah. Downtown? Yeah. You're from downtown? So big. Okay. Oh yeah. Hey, come on, you're from Selangor. Selangor. Yeah. 你知道我本来想要有一次我想要坐他肩膀上看，肩膀上，然后再可能的，因为他扛起来之后像我两个下子，然后他也扛不住，然后我在你说他，然后就直接摔下来，然后我才连一个我的。 Kena patah balik, aku nak ambil video vertical pula. This one horizontal. Oh, cantik tu view. Ini curam tu. Macam dekat Vietnam, Sabah. Sama macam ni lah. Exit cable car tu ada souvenir shop kalau kau nak shopping beli barang ni. Kesinilah tempatnya. Harga dia aku tak tahulah berapa-berapa kan. Dah, kita dah selesai datang. Weh, nampak? Nasib baiklah pergi awal-awal pagi. Assalamualaikum.
Mana-mana pun boleh. Kita makan dekat tu. Kita makan dekat mana ni? Nasi kampung. Nasi lauk kampung. Kita makan kat sini je lah. Sebab nak makan nasi Arab tu, dah hari tu kat Alda tu dah selambak lah makan. Cari simple dish je. Mi ke nasi campur ke. Lepas tu boleh terus balik. Ni ada banyak menu. Syafaq makan laksa utara, Umi dengan nasi goreng ikan. Nasi goreng apa? Nasi goreng kampung. Phone wallet call kot. Phone. Aku punya ambil mi rebus. Dekat food court sini. Dah makan. Apa ni? Member aku tanya, Silin tanya apa rahsia Umi. Aku cakap Umi makan sikit je, kau tengok. Separuh je. Semua benda separuh. Baru slim je. Kita orang lain cerita. Kes-kes terpencil. Ayuh, pulang. Dia usah-usah lah kau nanti kejap lagi dia nak beli. Dah pukul 2 dah. Settle makan. Boleh rehat. Kita jalan-jalan petang-petang ni. Tu ada baju-baju macam tu. Usah-usah. Jalan lagi. Di depan tu banyak lagi. Kita orang dekat Pantai Senang, aku bawa Umi pergi Pantai Senang pula, Pantai Tengah. Sebab aku rasa pantai ni cantik. Cantik gila. Aku bawa Umi dengan Syafaq lintas daripada tu Pantai Tengah kat situ, sambung dengan Pantai Tengah kat sini, kat kawasan Berbatu. Last time aku spend lama kot kat sini ambil gambar sampai rentung. Tapi masa tu stay kat sana lah, dekat Holiday Villa. Baik, slow. KL lah kot, balik KL lah kot. Kita ikut shortcut. Tak adalah shortcut pun, sebab nak lintas tadi ada air kan. Umi dengan Syafaq pakai kasut aku. Okay, aku kasi lipat. So kita keluar kat sini, nak pergi ke Halim Gulai Panas untuk dinner sebelum balik esok. Jauh tak?
tahu jauh nak keluar ke situ. Kita repeat lagi di sini last sebelum balik esok. Jom. Assalamualaikum. Cekok ni aku tapau habis lah. Cin. Apa lagi? Alright, terima kasih. Yes, sudah sampai. Yes. Aku apa ni? Ikan repuh dengan ikan siakap. Sama juga, dia pun repuh dengan siakap juga. Dia bagi mangkuk besar. Dia perli ke apa? Besar. Selalu mangkuk kecil je, yang besar dia bagi. Jom makan. Settle. Tak lah aku nak hidup, perut dah kenyang. Air punya nak kena habiskan. Satu dia tak cukup. Sambal dia padah gila tapi sedap. Bismillah. Licin. Nak makan kena pergi Langkawi ya. Last cari barang. Besok dah malas nak keluar. Dia nak beli baju untuk Fatimah. Tak ada saiz. Aku suruh Fatimah diet. Tak ada saiz. Terima kasih. Jom. So Fatimah kena diet. Saiz kau tak ada, minta maaf ya. Kain batik je ada. Tu harta rampasan Ismit. Ulam baja. Coklat. Gitulah. Selamat pagi. Hari ni hari last, hari keempat kita orang kat Langkawi. So pagi ni nak pergi breakfast dulu. Tak ada apa-apa plan lah kot. Sebab nanti pukul 3 tu nak gerak pergi airport. Nak pergi Kuah aku rasa macam malas nak pergi sana kot. Barang-barang semua dah beli. So kita just lepak dekat sini je lah. Alhamdulillah cuaca pun elok pagi ni. Breakfast kat Bella Restaurant. Selamat roti canai. Kita orang merayap kat mall kejap. Sebab flight balik pun delay pukul 7 malam nanti. So lepak-lepak dululah dekat sini. Dekat Langkawi, dekat Langkawi belah Cenang ni dia susah, payah nak jumpa kedai tudung. Tapi dekat dalam Cenang Mall ada belah-belah belakang ni. Kau nak cari tudung, tengok mana. Ya tu macam shawarma pula, shawl. Shawarma makanan. Kita orang dekat Sandy Beach Resort ni, dekat restoran dia. Lunch kat sini. Kita check out lambat tadi, extend sampai pukul 3 sebab flight delay. Flight daripada pukul berapa aku pukul 6 macam itu kot. Dia delay sampai 7 suku. So lepak sini dululah. Lunch dulu, lepak-lepak, kena angin pantai. Lunch hari ni makan pasta je. Semua makan pasta.
Sedap dia punya mix pasta ni. Ada udang, ada apa tu? Masa. Mie punya pun sama. Alhamdulillah dah sampai dekat airport. Aku nak check in. Kalau dah check in dah, nak masuk je lah kot. Tak ada nak buat apa pun kat sini. Dah percutian dah habis. Percutian dah tamat. Balik dah penat. Balik lagi aku. Rehat kepenatan. Syafa. Oi. Dah macam mana cutian dah habis? Bagus. Bagus. Balik Johor. Alright. Okay lah, kita jumpa dah sampai kat KLIA. Kita orang makan dekat food court apa ni, airport ni. Banyak gila mie dia. So dengan Syafaq punya tu kita orang tapau. So mie dengan Syafaq kongsian tu. Aku punya pun banyak, semangkuk lepas tu. Alhamdulillah dah sampai dah. Tapau. Bungkus banyak. Dah selamat sampai di Kuala Lumpur. Dah habis dah cuti-cutinya. Selamat hari jadi ke 68 tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat walafiat. Doa lebih-lebih untuk Ananda. Amin. Ni Saripah, tak nak wish Umi kau? Tak nak wish Umi kau? Amin. Amin. Terima kasih.